Ini negara Melayu, tanah Melayu. Kami hidup aman damai. Tak kira bangsa mana pun kami hidup harmoni. Tapi cara kamu ini mengundang kemarahan kami orang Melayu. Jangan hina Raja Melayu. Jangan pertikaikan hak Melayu. Kalau kamu pertikaikan hak Melayu, kamu telah melanggar konteks sosial yang telah diberaih sekian lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalam billahi. Mic yang itu pegang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab mic di bawah, pegang atas je ni. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi insya-Allah tuan, hari ni pukul dah 2 pagi dah. Walaupun pukul berapa pagi tuan-tuan, tapi melibatkan agama kita, melibatkan raja-raja Sultan Melayu, raja-raja Melayu kita yang di Pertuan Agong. Kita akan turun bila-bila masa saja. Ya. Kita bukan resist perkauman, tapi hari ini kita akan buat, kita sudah selesai buat laporan saya, Yang Anda Paduka Ayah Ad dan juga Syafiq Abdul Halim. Jadi kita dah buat laporan terhadap individu yang bernama Haridas. Apa nama dia? Kunawalu. Kolanan Welu. Saya pun tak malah. Kolanan Welu yang tu lah, lebih kurang. Dia membuat satu posting dalam Facebook dia, menyatakan untuk membuang ego orang Melayu, yang dia mempertikaikan hak raja-raja orang Melayu, yang seolah-olah menghina bangsa, agama Melayu dan juga agama Islam. Yang ni yang kita takkan biar tuan. Jadi kita dah buat laporan polis. Jadi kita minta lah seorang sepatah cakap. Jadi siapa nak cakap tu? Kita bagi Syafiq. Itu dulu lah. Pun tahu sikit. Tak apa, saya bercantung lah. Jadi kita bagi saudara Syafiq kita bercakap. Jadi kita dah buat laporan, semua dah buat laporan. Jadi apa nama ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan-tuan semua. Hari ni kita buat laporan terhadap Haridas. Haridas ni adalah berkenaan dengan kenyataan dia. Kalau kita tengok di dalam FB yang dia muat naiklah video tersebut, dia ada menyebut tentang, yang saya trigger adalah perkataan-perkataan yang dia menidakkan kuasa raja-raja Melayu dan juga yang di Pertuan Agong lah. Yang pertama dia sebut tentang jangan mempersoalkan hak istimewa orang Melayu. Awak ni bodoh, ubah ugut dan tak faham sistem demokrasi. Kemudian kenyataan dia yang kedua, dia menyebut tentang rukun negara yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Itu poin nombor 1. Ada juga menyatakan dalam rukun negara, okey, kesetiaan kepada raja dan negara. Okey, di sana kita nak ikut Tuhan dulu ke raja dulu? Ke hanya dulu? Pergi hanya raja-raja Melayu, yang mana kena ikut dulu? Itu dia punya kenyataan dia yang kedua. Jadi kenyataan dia yang ketiga adalah dia menyebut tentang keistimewaan Melayu dan Bumiputera ini semua dah melanggar hak asasi manusia. So saya nak ikut yang mana satu? Mestilah Tuhan. Awak pergi tanya dekat raja-raja Melayu, kalau ada contradiction nak ikut cara Tuhan ke cara raja-raja Melayu. Perkara yang dia sebut ni ada bertentangan lah. Dalam dua, yang pertamanya adalah di dalam wasiat yang ketujuh raja-raja Melayu, yang menyebut tentang kami amanahkan dan kami bertanggungjawabkan kepada raja-raja Melayu untuk melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum-kaum lain. Kemudian ditambah kedudukan istimewa anak negeri Sabah dan Sarawak. Begitu juga dengan di dalam perlembagaan di itu yang menyebut bahawa menjadi tanggungjawab yang di Pertuan Agong untuk melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan anak-anak negeri mana-mana antara negeri Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah kaum-kaum lain mengikut peruntukan perkara ini. Oleh yang demikian, apa yang kami buat report di sini adalah untuk tindakan pihak polis Diraja Malaysia, di mana kenyataan Haridas ini, kalau ikutkan dia telah menyalahi perkara 2 Akta Sosma, iaitu bertindak untuk membangkitkan rasa ketidakpuasan hati terhadap yang di Pertuan Agong. Dan kita minta pihak polis menangkap dia di bawah peruntukan Seksyen 4.1 Akta Sosma kerana membangkitkan berkenaan dengan perkara tersebut. Itu yang kita nampaklah tuan-tuan dekat sini hari ini. Kita sebagaimana yang saya bagi kenyataan kepada pegawai menyiasat, hari ini kalau kita nak tahu di negara kita berlakunya krisis perkauman dan juga perbalahan perkauman di dalam negara kita yang amat teruk. Jadi kita gusar sekiranya pihak PDRM tidak mengambil tindakan ke atas Haridas ni akan menjadi ikon untuk membawa ideologi bagi menentang raja-raja Melayu dan juga sistem monarki kat dalam negara kita sebagaimana yang berlaku di Indonesia dan juga Thailand. Jadi itu yang kita risaukan. Okey tuan-tuan, setakat tu saja saya jemput Ayah Ad perang kita. Ayah Ad kita untuk
untuk memberi sedikit hujah. Bukan sedikit, sebanyak hujah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sayang daripada saya, Paduka Ayanda Azhar Muhammad. Doa dan harapan semoga anda semua di luar sana sentiasa dalam rahmatnya ilahi, dipanjangkan umur, murah rezeki, teguh di atas landasan iman dan takwa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, jika kamu bantu agama Allah, jika kamu tolong agama Allah, Allah akan bantu kamu dan Allah akan meneguhkan pendirian kamu, insya-Allah. Baik. Assalamualaikum kali lagi ucap. Pada malam ini saya ni bersama rakan-rakan saya, itu Tok Singa yang tuan-tuan kenali, dan juga Syafiq Abdul Halim, dan juga yang kenali sebagai otak perpustakaan. Dia otak ni memang perpustakaan macam-macam apa dia boleh sembah. Dia tahu orang yang berilmu. Baik. Hadirnya kami pada malam ini adalah untuk tajuk kami membuat laporan polis berkaitan satu manusia berbangsa Hindu, beragama Hindu yang bernama Haridas. Yang mana Haridas telah mengibaratkan macam telah mempertikaikan hak Melayu. Haridas mempertikaikan hak Melayu, mempertikaikan raja-raja Melayu. Wahai Haridas, dengarlah kamu. Kamu duduk di atas tanah Melayu, bumi Malaysia, tanah Melayu, hak mutlak kepunyaan orang Melayu. Kami tak pertikaikan apa yang kamu ada. Tapi ini hak mutlak orang Melayu. Tak termaktub. Datangnya kamu sini sebab atas ihsan. Dia panggil satu perjanjian kontrak sosial. Ingat, kamu datang di sini atas satu perjanjian kontrak sosial yang telah dimeterai. Supaya hidup di atas Malaysia, dalam negara Malaysia ini, hidup dengan aman damai, bebas merdeka, hidup ceria, hidup harmoni. Jangan mempertikaikan hak mutlak orang Melayu, hak mutlak raja-raja Melayu. Sikap kamu inilah, sikap biadab kamu inilah akan menjadi ikon, akan menjadi role model kepada mereka-mereka lain yang cuba menentang hak mutlak askar raja Melayu, hak mutlak orang Melayu di bumi tanah Melayu. Kamu seorang biadab. Kalau kamu tak suka duduk di tanah Melayu, cara kamu bercakap tu seakan-akan kamu mempertikaikan hak orang Melayu, mempertikaikan hak raja-raja Melayu. Kamu boleh keluar daripada tanah Melayu, kamu pergi duduk di mana-mana tempat. Duduklah dari mana kamu suka. Jangan duduk di bumi Malaysia, tanah Melayu. Ini hak mutlak orang Melayu. Kami tak rampas mana-mana hak kamu pun. Duduklah dengan aman damai. Jangan cuba mencabak ni raja Melayu. Kamu siapa? Orang bagi kamu 2,000 dah besar tuah dah. Dah besar rahmat dah. Hidup dengan aman damai. Jangan cuba mengkucar kacirkan kenyataan fakta kamu itu. Kamu jadi ikon kepada celaka-celaka hak lain yang cuba menghina raja Melayu, menghina hak orang Melayu. Ini negara Melayu, tanah Melayu. Kami hidup aman damai. Tak kira bangsa mana pun, kami hidup harmoni. Tapi cara kamu ini mengundang kemarahan kami orang Melayu. Jangan hina raja Melayu. Jangan pertikaikan hak Melayu. Kalau kamu pertikaikan hak Melayu, kamu telah melanggar kontrak sosial yang telah dimeterai sekian lama. Ingat, jangan biadab, bercakap biar berlapik, jangan sampai mendapat sakit. 5 perut 3 sangkai, wahai Haridas. 5 perut 3 sangkai. Buta perut hang tak nak akai. Sekian. Dah nak tak beli pun. Jadi insyaAllah tuan-tuan, kita Alhamdulillah sedikit ucapan daripada saudara Syafiq kita, saudara Ayanda Azhar kita, saya sebagai hari ni nak menutup tuan-tuan. Jadi kita minta hari ni kepada seluruh orang Melayu agar bersatu padu, menolak politik. Jangan kita hari ni tuan-tuan, kita tengok hari ni senario yang ada di Malaysia hari ni, orang Melayu berpecah belah kerana politik. Bangsa lain boleh bersatu padu. Bukan kita nak mengajak resis tuan-tuan, tapi memang kita kena resis dengan bangsa kita. Kalau kita tidak resis dengan bangsa kita, siapa lagi akan menjaga bangsa kita? Melainkan diri kita sendiri. Kalau kita tidak resis menjaga raja-raja kita, siapa lagi nak menjaga raja-raja Melayu? Siapa lagi nak menjadi hulu-hulu balang Melayu? Kalau bukan kita orang Melayu.
saya menyeru kepada ahli politik, stop Ustaz. Tengok masalah-masalah yang macam ni. Tengok individu yang masalah macam ni duk ada. Bila kita bertindak di luar kawalan, mereka kata kita rasis, kita ni vandalisme, macam mana saya kena. Tapi mereka ni jadi macam mana. Dan kita minta hari ni, kita tekan pada PDRM, tolong tangkap si Haridas Mangkuk Ayun ni. Minta maaf, saya bukan nak menghina agama Hindu, saya tak menghina bangsa India, tidak menghina Cina ataupun mana apa agama Buddha. Individu yang masalah, kita wajib tangkap dia. Tak suka macam ayat dia beritahu, berambus bang keluar Malaysia, nak pergi duduk Singapura kah, nak pergi duduk India kah, balik nak pergi naik kapal hang balik pergi duduk. Orang dah bagi duduk sini, bersyukur. Berterima kasih. Walaupun Hak 153 perlembagaan telah termaktub bahawasanya orang Melayu ada keistimewaan, tak semestinya orang Melayu kacau hamba. Yang jadi hari ni, bila kita dah bagi, walaupun ada hak-hak orang Melayu, hampa selalu kacau. Nak bangkitkan kemarahan kaum hampa supaya benci dengan orang Melayu. Tak bolehkah kita hidup amat susah macam tok nenek moyang hampa yang duduk 100 tahun dulu? Duduk boleh datang ke sini, berkawan dengan orang Melayu. Hari Deepawali orang Melayu pun boleh pergi tolong masak. Hari Raya hampa pun boleh tolong main. Tak boleh buat macam tu. Pasal apa? Hari ni satu benda yang hampa suka memupukkan, resis perkauman. Inilah saya beritahu, inilah agenda-agenda politik yang tersembunyi sebenarnya tuan. Agenda-agenda politik sebenarnya. Kita tengok parti DAP, minta maaf cakap, saya bukan nak cakap pasal politik. Mereka cukup resis tuan. Mereka nak hak sama kata. Jadi sebab mereka ni lah wujudnya ni Haridas Mangkuk Ayun ni semua ni tuan. Sebab tu kita kata, tuan-tuan, kita orang Melayu tolong bangkit bersatu padu. Jangan bergaduh dah. Benda lain politik bergaduh lah. Anggaplah politik ni tak jauh macam bola sepak. Habis di stadium, balik main, habis kita boleh kawan. Duduk di stadium, saya orang Kedah, orang Pahang, kita lawan. Habis di stadium bola sepak, siapa menang, siapa kalah, habis keluar, jadi kawan. Itu yang kita nak. Jadi kita minta PDRM tidak melepaskan ni individu yang bernama Haridas apa ni, yang seolah-olah dia ni daripada apa nama Syafiq? Daripada defend people rights, human rights. Yang ni kita tak mau, ni bukan human rights, ini memecah belahkan orang Melayu, memecah belahkan rakyat Malaysia, memecah belahkan masyarakat majmuk yang ada dalam Malaysia. Kita tidak akan bukan kita berdiam, bukan berarti kita takut, tapi kita mengikut peraturan undang-undang. Ingat, jangan cuba-cuba nak cabak orang Melayu. Jangan cuba-cuba nak membangkitkan. Jangan cuba-cuba nak cabak kekuasaan Raja-Raja Melayu. Ingat yang tu yang beritahu. Baik. Untuk maklum, esok ada 4 perhimpunan di 4 balai, IPD Dangwangi, IPD Kuala Lumpur, IPK Selangor, dengan satu lagi saya lupa. Untuk buat laporan berkenaan dengan Haridas ni. Esok di tempat ada 4 lah. Di Dangwangi, lagi IPK Kuala Lumpur. IPK Kuala Lumpur, di IPK Selangor. IPK Selangor, dan satu lagi lupa. Satu lagi lupa. Esok mereka akan buat, tolong turun. Wahai bangsa aku, jangan takut nak buat report. Polis tak tangkap apa, kita pergi buat report. Pergi buat report balai, bagi IC, ataupun nak salinan, nanti Syafiq akan share macam mana cara nak buat report tu. Salin, kopi saya api, tak payah type apa abang kat polis pun, kita bagi kerja polis senang. Suruh dia buka web WhatsApp, masuk screen tu, dia tengok, clear. Senang lah. Bila jumpa IO pun kalau main ramai-ramai, dia jumpa 2-3 orang wakil. Yang lain dia tak jumpa dah. Buat report ramai-ramai. Biar bersangkutan pun tak apa. Bila dia ni Mangkuk ni kena tangkap, dia akan main lah di Sungai Tani, dia akan pergi lah di KL, roadshow lah. Baru dia ada akal sikit, biar dia makan nasi dalam, baru dia tahu berterima kasih dia tak. Jadi insyaAllah kita nak sudahi tuan-tuan. Jadi ayah nak cakap sikit. Akhir kalam daripada saya kepada seluruh bangsa aku yang bernama Melayu. Ingat, nasihat saya, bersatulah kita wahai bangsaku yang bernama Melayu di atas bumi tanah Jawi. Siapa lagi nak jaga hak mutlak orang Melayu kalau bukan bangsa kita sendiri? Siapa lagi nak jaga hak mutlak tanah Melayu kalau bukan kita sendiri? Siapa lagi nak jaga kesultanan raja-raja Melayu kalau bukan orang Melayu sendiri? Tak ada orang yang akan jaga. Kita tuan tanah Melayu ini di bumi tanah Jawi, Bani Tamim, bersatulah kita pelihara hak mutlak orang Melayu. Hubbul watan minal iman, cintakan tanah air, cintakan tanah air sebagai beriman. Kita anak watan di bumi tanah Melayu. Jagalah kedaulatan bangsa kita, jagalah kedaulatan raja-raja Melayu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bos sikit apa saya pelacuran tu.
Ajak orang menentang belajar kan. Ya. Tak ramai tak apa tuan. Janji kita pertahankan orang Melayu. InsyaAllah. Main muka sikit. Main. Ni nama abang lah. Dia ni lah. Dia ni. Ni nama abang Ada lah. laporan, tinggal laporan. Ha? Arif. Hari. Ni Tok Singa lah. Okey, cantik. Ya, kita nak selawat sikit kot. Esok Maulud. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. Takbir. تكبير. Allahu Akbar.